Selamat Raya dah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang berbahagia, Ketua Eksekutif Anas Kota Baru, Tuan Haji Ramlan bin Awan Omar, Setiausaha MJBK, Encik Roslan Abdul Rahman, Ahli Jawatan Kuasa Mimbar, staf dan pelajar-pelajar UNITA, dan seterusnya tetamu-tetamu luar, muslimin muslimat sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan taufik hidayahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada petang yang barakah ini yang berbahagia Idul Fitri. Muslimin muslimat sekalian. Jadi pada petang ini kita membicarai nak kata kuliah juga, nak kata ceramah juga. Ini bawa ni. Kita main bertukar fikiran, tukar fikiran. Maknanya tajuknya iaitu kasih sayang mengikut konsep Islam. Muhibbah. Jadi muhibbah beliau menurut pandangan Islam. Ia dapat dijelaskan dalam beberapa aspek yang penting yang menyentuhi nilai kasih sayang. Muhibbah ni kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kasih sayang, persaudaraan dan pengukuhan ukhuwah, iaitu persaudaraan kita, hubungan kita, silaturahim di kalangan kita semua. Beliau maksud muhibbah dalam Islam merujuk kepada perasaan kasih. Tengok-tengok licin, tak ada siapa tak ada siapa dalam kawasan halaman depan rumah Nabi. Maka Nabi disiasat-siasat orang yang dibuat siapa, orang yang kianat itu merupakan orang bukan Islam. Tiba-tiba dia sakit. Sebab dia sakit itulah dia tidak pergi buat siapa, tidak pergi buat najis di hadapan rumah. Apa Nabi buat? Apa Nabi buat terhadap orang bukan Islam, terhadap non-Muslim, sedangkan dia buat salah kita? Ini ayat nak menunjukkan bahawasanya sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita boleh ambil contoh. Nabi dia bukan dia pergi marah, bukan dia nak pergi balas. Nabi pergi melawat, Nabi pergi ziarah pula, Nabi pergi apa ni? Pergi tengok pula. Orang yang khianat dia tu sakit demam. Kalau kita lagu mana? Antum pelajar-pelajar sekalian lagu mana? Orang buat salah silap, tiba-tiba kita pergi minta maaf dia. Kita kata dak. Ada dia buat silap kat dia lah, mari minta maaf kita. Ni akhlak Nabi Muhammad dak gitu. Kita nak ikut jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ambil kasih sayang kita, bertolak asa. Sehinggalah rekah ceritanya
saudara yang dibuat sapah huai itu saat ni, sehingga dia memeluk Islam. Atas dasar apa tu? Atas dasar akhlak Nabi. Nabi buat comel, maka orang ikut. Kita orang nak ikut kita kena buat comel. Kita nak suruh orang ikut kita, orang nak suruh puji kita, nak suruh orang ni dengar kata kita kena buat yang terbaik. Baru orang ikut. Ni kita pun jalan tak betul, nak suruh orang ikut kita. Mana boleh? Kita kena buat yang terbaik. Ni akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada kasih sayang, ada ukhuwah, itu bersaudara. Sebab itu jangan kalah antara dua saudara kamu yang berselisih, dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Allah kata kita orang-orang mukmin ni adalah bersaudara. Walaupun kita tidak ada tali apa yang dia tali dah tidak ada pertalian, adik-beradik, tidak ada pertalian saudara, anak apa, orang lain semua sakat, maka kita kena ada juga persaudaraan kita. Bukan jangan kita dia tu bukan mereka kat itu dia lah. Nak dia buat kat mana pun ikut dia lah. Ada Allah kata kita semua orang mukmin, kalau orang mukmin ni dia ada bersaudara. Sebab apa? Maka kita damaikan. Kita buat baik saudara kita jangan berselisih, dan kita bertawakallah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita ni taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena takut dulu. Jangan kita buat tak takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini dia nak menunjukkan bahawasanya dalam Islam persaudaraan dan kasih sayang adalah asas hubungan sesama Muslim. Kalau dalam konteks belia, ini adalah panggilan untuk beliau membina hubungan yang harmoni dengan satu sama lain yang memupuk perasaan kasih sayang. Kena ada kasih sayang. Hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, tidak sempurna iman seseorang itu di antara kalian sehingga ampunan bulan barakah banyak boleh nama bulan dalam Ramadan. Maka kita kena banyak sabar. Kalau kita tidak ada sabar, maka kasih sayang kita ini tidak wujud, tidak terjalin. Jadi Nabi kata tadi, hadis Nabi kata tidak sempurnanya iman seseorang itu kalau dia ini tidak kasih ataupun cinta dengan saudara dia. Iman dia tidak kuatlah, kurang sempurna. Sumpah kita lah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi siapa-siapa berpuasa ataupun bangun, dia ada dua di situ. Man qoma, siapa yang bangun malam. Man shoma, siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan. Imanan wa ihtisaban, serta mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kita akan diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa lalu. Bagaimana nak Allah hapus dosa-dosa kita tu? Dengan kita berpuasa dengan sempurna. Kalau kita puasa perut saja lapar, perut saja dahaga, tapi hak lain kita tak puasa, tak sapa. Perut lapar, perut puasa, tapi duk ngumpat tak orang, duk caci orang. Pak kita nak mencapai tahap apa mana?